Hai geng, pernah tak anda rasa kerja banyak gila sampai nak pecah kepala ni kan? Sebab apa? Kita rasa deadline sini, lepas tu bos pula minta kerja tu. Lepas tu nak rasa macam nak lari masuk hutan pun ada kan? Chill lah geng. Mike ada solution. 5 minit je saya nak tunjuk cara kerja settle tanpa stres. Okey, jom tengok sampai habis. Lepas tu subscribe guys kalau anda tak nak lagi tenggelam dalam kerja lagi. Hey, selamat datang ke Momotiu Bersepeda Kehidupan dan juga makanan. Like, subscribe dan bell jika anda masih belum. Saya Mike daripada Fantografi. Jadi hari ni saya nak share 5 hacks power. Okey, setiap satu ambil 5 minit je guys untuk setting. Okey, tapi hasil dia marvelous. Kerja siap cepat, hati pun tenang. Okey, tak payah jadi robot, tak payah minum kopi sampai 10 cawan. Okey, are you ready? Jom kita start. Okey, hack pertama ni mudah saja. Blok masa selama 5 minit. Okey, dengar ni. Kerja banyak tak bermakna anda kena buat sekaligus. Okey, ingat tu. Kerja banyak tak semestinya anda kena buat semua sekaligus. Okey, ambil satu task dulu. Set timer 5 minit dan fokus gila-gila punya. Orang cakap fokus 100%. Okey, contoh, saya pernah kena edit video, tapi saya rasa macam malas kan. Jadi saya set 5 minit je untuk buka laptop, potong-potong klip, buat selection dan tiba-tiba dah jadi 5 minit sebab dia dah syok, dia dah into the zone. Kuncinya apa? Start kecil ataupun start dengan permulaan yang kecil. Lepas tu momentum tu datang sendiri guys. Cubalah esok. Kita tengok 5 minit je dan tengok apa jadi. Mungkin jadi 5 jam. Hack yang kedua adalah senaraikan 3 tugas yang teratas. Bukan to-do list panjang macam novel guys. Tapi 3 je yang wajib settle pada hari ini, iaitu orang panggil yang urgent ataupun yang priority. Contohnya, bagi contoh, saya kata edit video and then reply email and then beli makanan. Contoh dah siap 3 tu. Rasa macam dah jadi juara guys. Maksudnya kita dah done all. Maksudnya kita dah tick 3-3-nya. Jadi anda try lah malam ni tulis 3 benda untuk kita buat esok pagi. Lepas tu esok cuba settlekan. Senang tak? Tak pening lagi. Jadi anda pun rasa macam happy sebab accomplish something. Hack yang ketiga, matikanlah notifikasi. Notifikasi di sini adalah bermaksud daripada telefon anda. Serius lah kan, telefon tu musuh nombor 1 dalam kita tak sedar walaupun banyak membantu kita. WhatsApp kita ada dah keluar ping, IG pun masuk notification. Tiba-tiba dalam tak sedar kita dah buka notifikasi tu, kita dah terscroll tengok gambar kucing comel selama 2 jam dah. Kan dah buang masa dan juga start kerja tak siap. Saya pernah cuba silent phone selama 5 minit je. Lepas tu fokus pada edit gambar. Siap satu projek guys. Bukan siap satu gambar je, siap satu projek terus. Jadi cubalah 5 minit kita mute, tengok kerja kita macam mana meroket melaju macam kereta Formula 1. Oops, lupa pula nak cakap. Kita dah silent kat phone. Jadi, janganlah open apps tu sync pada laptop pula je. Sebab kita pun faham, WhatsApp pun ada desktop version. Jadi, lagi gangguan menjadi lebih besar. Hack yang keempat, bergerak selama 5 minit. Bila kerja kita banyak, otak pun jadi gram crank. Jadi, badan pun lenguh-lenguh. Bangun, buat setajam ataupun buatlah apa-apa pun 5 minit ataupun goyang-goyang macam TikTok. Saya suka buat ni waktu tengah hari. Lepas tu rasa macam fresh balik kan. Kalau tuan-tuan puan ada juga macam smartwatch. Smartwatch akan ada gegar-gegar kan. Dekat tangan suruh bangun kan kalau dah lama kita duduk. Jadi kalau tak percaya ni,
Cuba pause video ni kejap. Try sekarang. Sekarang juga 5 minit je. Balik berjalan-jalan. Lepas tu balik sambung tengok video ni. Okay, hack yang terakhir iaitu yang kelima. Reward kecil ataupun small reward. Settle satu task, bagilah hadiah pada diri sendiri. Janganlah nak tunggu bos kita pula bagi hadiah lah, ataupun kita punya pasangan nak bagi hadiah. Lambat. Jadi kita je yang tahu task kita dah siap. Jadi kita dah puas hati. Contohnya macam saya dah siap satu skrip. Jadi saya layan biskut dengan teh tarik selama 5 minit. Bukan nak suruh pergi high tea dekat hotel. Dekat situ juga kan. Jadi anda boleh makan coklat ke ataupun tengok satu reel. Tapi 5 minit je lah guys. Jangan over. Kalau tidak langsung tak siap kerja. Okay? Ini rahsia dia. Saya tak stres. Jadi saya tetap happy sebab ada ganjaran pada diri sendiri untuk setiap task yang telah disiapkan. Jadi itulah dia 5 hack untuk 5 minit. Senang saja kan? Yang pertama iaitu block masa. And then yang kedua, senaraikan 3 top priority atau top 3 task. And then matikan notifikasi. Yang keempat, bergerak sedikit. And then kelima, reward kepada diri sendiri. Mudah saja kan? Jadi dia pun tak ada masalah sebab tak ada keluar kos. Cubalah satu esok, at least satu. Pastikan cerita kat saya dekat ruang komen macam mana, apa yang jadi. Okay, kalau tak jadi apa-apa tu nampaknya macam masih tak betul lagi tu. Okay, kalau suka video ni smash sikit subscribe button tu. Okay, share kat kawan yang selalu cakap tak sempat tu, tak sempat ini kan. Ini dia cara dia kalau nak kata tak sempat kan. Dan kita jumpa lagi di next video. Mok Tube gang. Okay, jom produktif tanpa stres. Peace out.